Saya nak tanya satu soalan. Pernah tak awak rasa letih? Bukan letih kerja, tapi letih berpura-pura. Pura-pura cukup walaupun poket kosong. Pura-pura gembira walaupun hati resah. Saya dulu pun pernah, tapi lepas bertahun-tahun, saya jumpa satu kebenaran yang membebaskan. Kita bukan letih kerana miskin, kita letih kerana kita cuba menjadi orang lain. Hari ini saya nak ajak awak pulang. Pulang kepada diri sendiri. Saya selalu ingat satu peribahasa Melayu. Air tenang menghanyutkan. Maksudnya, apa yang nampak tenang di permukaan kadang menyimpan bahaya di bawah. Lihat sekeliling kita. Media sosial penuh dengan orang yang nampak bahagia. Kereta besar, rumah cantik, baju mahal. Tapi apa yang tak nampak? Kita tak nampak bil kad kredit mereka. Kita tak nampak pinjaman peribadi yang bertindih. Kita tak nampak malam-malam mereka terjaga kerana takut hutang. Satu kajian dari Universiti Malaya pada tahun 2021 mendapati 67% belia Malaysia mengaku mereka pernah berbelanja di luar kemampuan hanya kerana tekanan dari media sosial. Mereka beli bukan kerana perlu. Mereka beli kerana takut. Takut nampak ketinggalan. Takut orang pandang rendah. Takut disebut kedekut. Saya faham perasaan itu. Sebab saya pernah berada di tempat yang sama. Tapi lepas saya renung jauh, saya sedar satu perkara. Selama ini, saya confuse antara dua perkara yang sangat berbeza. Keperluan dan identiti. Keperluan ialah apa yang kita perlu untuk hidup dengan bermaruah. Tempat tinggal yang selamat, makanan yang cukup, pakaian yang sopan, kereta yang boleh bawa kita ke tempat kerja. Itu sahaja. Identiti ialah siapa kita sebenarnya. Bukan pada barang, tapi pada nilai, pada akhlak, pada cara kita melayan orang. Tapi dunia moden ajar kita sebaliknya. Iklan ajar, awak adalah apa yang awak miliki. Media sosial ajar, kalau tak nampak hebat, awak tak bernilai. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Ekonomi moden bergerak bila kita sentiasa rasa tak cukup. Mereka untung bila kita keliru. Statistik dari AKPK tahun 2021 menunjukkan 40% klien mereka yang muflis adalah mereka yang berumur bawah 35 tahun. Punca utama, pinjaman peribadi untuk gaya hidup, bukan untuk keperluan asas. Mereka tidak miskin. Mereka hanya terkeliru. Mereka sangka kereta mewah akan buat mereka dihormati. Tapi hakikatnya, orang yang benar-benar dihormati bukan kerana kereta mereka, tapi kerana mereka tetap tegar bila diuji. Kerana mereka jujur, kerana mereka tahu siapa diri mereka. Al-Farabi, seorang filosof Islam dari abad ke-9, dalam kitabnya Al-Madinah Al-Fadilah pernah berkata, manusia yang sempurna bukan yang memiliki banyak, tetapi yang mengetahui dirinya tanpa perlu diiktiraf oleh harta. Jadi, macam mana kita nak berhenti keliru? Macam mana kita nak pulang kepada diri sendiri? Macam mana kita nak berhenti keliru antara keperluan dan identiti? Saya nak kongsikan berita baik. Awak tak perlu jadi sempurna. Awak tak perlu buang semua barang. Awak hanya perlu buat 3 perubahan kecil. Mudah, tapi kesannya besar untuk jiwa. Langkah pertama, tukar soalan sebelum beli. Sebelum ini mungkin awak tanya, cukup duit ke nak beli? Sekarang tukar kepada soalan ini. Kalau tiada siapa tahu saya beli barang ini, adakah saya masih mahu? Jika jawapan tidak, itu tanda awak sedang membeli untuk mata orang lain, bukan untuk diri sendiri. Berhenti sekejap, tarik nafas, lepaskan. Awak tak perlu barang itu untuk jadi bernilai. Langkah kedua, kembalikan kuasa kepada diri sendiri. Ambil sehelai kertas, tulis tajuk, saya adalah seorang yang. Kemudian tulis sifat-sifat baik dalam diri awak. Contoh, bertanggungjawab, penyayang, jujur, gigih, pemurah. Baca senarai itu setiap pagi. Sebut dalam hati, inilah saya. Ini cukup dan saya sedang belajar untuk jadi lebih baik. Awak akan rasa beban perlahan-lahan berkurang kerana awak sudah berhenti mencari pengesahan dari luar. Langkah ketiga, rayakan kemenangan kecil. Setiap kali awak berjaya menahan diri dari membeli barang yang tak perlu, beri hadiah kepada diri sendiri. Bukan dengan barang, tapi dengan kata-kata, bagus, saya menang hari ini. Setiap kali awak rasa cukup dengan yang ada, ucap syukur, Alhamdulillah saya cukup.
Perubahan besar bermula dari kemenangan kecil yang disambut dengan senyuman. Saya teringat seorang sahabat. Dulu dia sangat mementingkan jenama. Kereta mesti Eropah, baju mesti designer. Lepas satu krisis kewangan, dia hilang hampir semua. Tapi dia kata satu ayat yang saya tak lupa. Pakcik, bila saya hilang semua itu, saya jumpa diri saya semula. Rupanya saya tetap saya walaupun tanpa jenama. Dan saya jadi lebih ringan, lebih bahagia. Itulah qanaah yang sebenar. Qanaah bukan bermaksud kita tak boleh memiliki. Qanaah bermaksud hati kita tak terikat dengan milikan. Kita boleh ada, tapi kita tak dimiliki oleh apa yang kita ada. Ada satu pantun yang saya teringat. Pergi ke hutan memetik sena, balik ke rumah buat anyaman. Bukan harta yang menentukan harga, tapi hati yang tahu erti kesyukuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa. Jiwa yang kaya tidak gelisah bila orang lain lebih. Tidak berhutang untuk menunjuk, tidak mengenal pasti dirinya dengan barang. Kerana dia tahu identiti sejati tidak pernah dijual di kedai mana pun. Sekarang saya nak ajak awak buat satu latihan. Malam ini, sebelum tidur, ambil 5 minit. Duduk, diam, pejam mata, tanya diri, apa satu perkara tentang diri saya yang saya paling banggakan yang tidak boleh dibeli dengan wang? Jawapan tu, simpan dalam hati. Itulah kompas awak untuk selamanya. Lepas tu, senyum. Sebab awak baru jumpa satu rahsia. Awak sudah cukup. Sejak dari awal lagi, dalam buku Psikologi Rezeki bab 6, saya tulis dengan panjang tentang perangkap mengikat identiti dengan barang. Tapi yang lebih penting, saya kongsikan bagaimana rasanya bila kita lepas, rasa lega, rasa ringan, rasa bahagia. Bukan buku yang menekan, tapi buku yang memeluk. Kerana kebebasan sebenar bukan bila awak mampu beli semua. Tapi bila awak mampu berkata, saya tak perlu itu kerana saya sudah cukup dengan siapa saya. Mulakan malam ini, satu langkah kecil, saya percaya awak mampu. Kereta boleh karat, baju boleh lusuh, tapi hati yang tahu erti cukup, itu kekal muda selamanya. Awak sudah cukup sejak dari awal.